Hey guys, hari ni kita nak menjelajah TRX. Okay, ni first time lagi TRX ni. So kita gerak awal pagi. Sekarang pukul 9. Kita orang nak sampai, memang tak nak jam. Kita orang memang nak sampai awal. So nak cari parking. Kita orang tak nak naik LRT apa semua. Kita orang nak kereta je. Ni Fatin. So kita lalu dalam, kita lalu highway sekarang ni. Memang trafik sekarang tengah lancar lah. Oi, ada accident pula situ. Alamak, terbaring. Terbaru jatuh. Sekarang ni dah 2. So hati-hatilah bawa motor, okey. Lagi 20 minit kita nak sampai. Kita ikut map ni. Lagi 20 minit kita nak sampai. Alright. So kita jumpa nanti, alright? Okay, bye-bye. Okay, kita dah nampak dah satu menara berkembar tengah-tengah tu. Lepas tu situ Merdeka. Tu TRX depan tu. Okay, 8 minit lagi lah. sikit lagi nak sampai. 8 minit lagi guys, 8 minit lagi. Harap-harap parking kosong lah, sebab mall pun tak buka lagi ni, 9.30 ni. Jalan sekarang memang lancar. Ni mall entry ni. Jangan kecil-kecil smile. Ni ni kereta Office and resident. dia parking. Kat Premium Valley kat bawah tu. Tapi Oh ada. Oh, RM4 dah naik. Kita ambil ni dia punya ni details. Tap here. Okay. Ni kiri ni. Kan, betul tak? Masuk sini tak boleh, yang kiri ni Masuk kan? yang kiri ni. Kiri ni je. Oh ni yang orang KL Ada bakar dah tu. DAF. Ni kat sini okey kot. ni pun awal gila datang ni. Okay, Mall B. Mall lah dah ni. Right. B. B what? B2 Mall. Okay. Ini apa? Ibu? Hello. Kakak adik. Hai, kenapa? Ayah. Apa? Apa kita sini aman? Apa? Kakak kecil. Lift B. Okay, Apple, Adidas, C. Oh, so kita parking kita kat B2. Okay ibu, tekan ibu, naik atas. Abang dekat mana? Taman atas sekali kot. Kita dah masuk dalam lift TRX. Hello. Oh, hai. Wah, siapa? Kiman. Hello. Sombongnya. Siapa? Aku kuku. Okay, tingkat 2 sampai dah. Jom. Sayang. Cuma yang tutup. Buat tutup. Oh. Baru buka lampu. Oh. Sensor. Ta. Tak buka lagi semua. Hello. Converse dah buka dah. Oh. Hello. Miss, sorry nak tanya. Yang playground kat atas macam mana lagi ya? Ambil yang lift yang tepi Solomon tu, naik satu tingkat atas. Oh, tingkat atas je lah. Okey. Terima kasih. Lift A. Lift A kot. Solomon. So, Solomon lift. Okay. Lift A kat City Park. Ni. Let's go. Tak, 3. Baru sekejap jalan dah berapa puluh dah. Guys.
Let's go, keluar dulu kakak. Lepas kita pergi taman, pergi situ. Macam lah. Ingat Amazon. Ni Amazon Nas. Oh, kedai harap. Memang buka kelas ni. Jom. Yeah. Let's go. Yelah, dalam ni lah Apple ni. Ui, bapak tinggi. Ni lah TRX tu. Ah, ni lah TRX tu. Ni ke tepi-tepi dia je. Ah, tu office kot. Malaysia punya. Mana dia punya taman tu? Tepi tu ke? Aku kenapa Malaysia? Ni dah TRX punya playground. Hello lady. Ya, Okay. Pak Dik, turun slide Dik. Iman, turun slide. Cik, ambil gambar boleh? Go. Ah. Oh, tu tinggi tu. Tu tinggi tu. Adik berani ke? Ah. Ah, bagi naik dengan kakak tu. Ah, kat bawah tu nak lagi. Ah, takut. Oi, tak boleh, tak ada orang. Nak main air pula. Basah nanti, nak main petang-petang sikit. Ah, best tak air tu? Atau nak mandi je kan? Tak boleh. Masuklah. Masuk. Ah, naik tangga kak, naik tangga. Saya naik apa? Saya naik dengan dia. Awak tunggu bawah. I don't think mummies are allowed up here. Only children. Okey, berhati-hati. Wow. Ah, tu okey yang. Yang tu je dah cukup dah. Mana ni? Tak ada pun. Jalan juga. Okey, ibu pula. Bang, boleh masuk ke? Okey kak, cepat turun kak. Ibu nak turun tu. Cepat kak, turun cepat. Cepat kak, keluar. Geli cepat. Masih lagi dekat taman. Ni kalau malam okey kot yang ni.
Tengah hari macam ni. Okay, jom. Ni adalah Apple Store. Oh, tarik. Okay. Wow. Bawah ni. Agak tekan lift bawah kak? Tekan lift bawah. Ya. Aircon? Aircon apa? Tapi saya nak take away je. Take away saja. Queue ramai Queue dalam tu? Tunggu juga lah. Oh, take away. Okay. Minta ibu nak apa? Cakap je nak apa. Pergi pilih. Sebabkan terlalu ramai, kita dapat take away je. Apa tu? Dengar tak? Tak dengar. Take away sajalah. Sini ada Tanghulu. Sini ada jual Tanghulu. Tu dia Tanghulu. Tanghulu. Okey. Okey. Ada apa? Keras ke? Tunggu dulu kot, biar dulu. Nanti kita makan lagi. Biar dulu. Simpan dulu lah makanan kita ni. Simpan dulu. Okey, kita, guys. Tu lah. Tengok tu, ramai gila dah masuk kedai tu. So, kita dah settle dah. Yang Semua dah dapat. dah dapat dah. Kita dah letih dah. Sekarang ni kita nak balik, cari parking, cari kereta. Kita gerak dulu. Wow. Nah, coklat. Tadi mana kita punya lift Ni. Ni kan? So ni kat level 2. Oh, North Face ada, Reebok ada, Asics ada. Cat ramai. Biasa dah bus ni.
Oh. Oh my god. Sorry. Sini kan? Masuk sini. Ui, nak habis dah. Oh, Pro Viet dekat sini kat. Pro Viet. Oh, dia agak aku betul sana awak dekat saya. Oh pula. Jam aku. Berapa ringgit? Oh, RM4. Tadi kita dari sini ke yang? Nama ni? Lift B ni kot kan ni? Alamak. Asal sana tu? Asal sana tadi? Tu lah. B tu. Asal sana tu. Gongcha tu. Itulah kita ada Oakley tu. Nampak Oakley. Depan tu Asics ke atau Nike? Betul. Tapi senang jugalah nak cari kalau BB kan, AA. Present your SingapX to receive your exclusive journey card along with a special token of appreciation. Complete your journey and return your card to the information counter on the ground level to claim your fee. Moving out, your fee will B. Confirm. Okay, jom kita nak balik dah. Kita dah tak ada letih dah. Mana kereta? Sana. Kakak, ikut tangan ibu kakak. Kita nak cari kereta kita. Parking dekat sana. So kiranya parking dia sangat mudah lah. Penuh dah parking. Okay, kita tengok kita punya parking berapa hari ni Kita start daripada pukul 9 tadi rasa. 9.30. Oopsie. Sikit. RM16. Okey lah. 1 jam apa? RM5 RM4. Ui, banyak juga. Dapat 6 kali 4. 3 lah. 4 jam kita dalam 4 jam okey lah, RM16 lah 4 jam. Kan? RM4 1 jam okey lah di mall macam ni kan. RM4 okey lah parking. Tapi kita 3 jam ni kita Tapi kita masuk tadi pukul 9.30. 11.30, 11.30, 12.30. 3 jam. Tak, sekarang 12.41 dah. Kalau kita keluar nanti 12.30 tadi, kita dapat sikit je. Okay, bye-bye. Okay, kita dekat terowong kita dekat Tol Duta, Jalan Duta. Sangat jam babe sini. Oh, sangat jam. Banyak betul kereta dia park kat sini. Lepas tu kita terus pergi balik ke Penang. Okay, balik ke Penang. Bateri pun dah habis dah ni. Cepat habis bateri lah. Raya dengan saya. Dah lama tak berjumpa. Bye-bye.